Okey, selamat malam. Jumpa lagi saya malam ni sambungan daripada cerita lepas. Malam lepas saya cerita berkaitan dengan Fauziah. Okey, malam ni saya sambung cerita yang sudah saya janji, iaitu masa Covid lah, pengalaman saya. Maknanya saya dimasukkan hospital masa zaman Covid. Okey, cerita ni mula-mula Covid bermula pada tahun 2021 lah, pertengahan Covid. Masa tu kita tak ada vaksin lagi. Saya kena jangkitan Covid-19. Saya ingat lagi masa pertengahan bulan 6. Okey, bulan 6. Okey, di tahap stage 4. Okey. Saya telah dimasukkan satu hospital dekat Kuantan. Saya rasalah nama hospital tu, kalau saya sebut mungkin orang kenal. Jadi saya rahsialah. Okey, saya tak perlu bagi tahu hospital mana dekat Kuantan sebab saya pun berada di sini. Okey. Saya berada di hospital tu selama 17 hari. Maknanya stage 4 saya berada di situ 17 hari. Maknanya dalam anggaran 17 malam lah saya berada di situ. Okey. Saya ditempatkan di ward tingkat 9. Tingkat 9 lah. Tingkat yang kata yang paling atas tak adalah. Maknanya ward ni maknanya ward yang jarang digunakan oleh pihak hospital lah. Maknanya dia akan guna bila ada kecemasan macam ni lah. Okey. Saya ditempatkan di dalam satu bilik, dikatakan bilik seorang, iaitu bilik VIP lah. VIP disebabkan tak ada ramai orang, dia tempatkan saya dalam satu bilik VIP. Okey. Memang dalam waktu saya hanya bertiga saja. Satu pakcik tu, pakcik tu berasal dari Perak. Saya Kuantan. Seseorang lagi saya tak ingat dari mana. Lepas tu malamnya, waktu malam ni, nak kisah dia cerita, ada dua benda yang saya nak cerita. Satu, panggilan telefon. Setiap pukul 1 pagi, saya akan terima satu panggilan telefon dari hospital yang berdekatan. Saya mula-mula terfikirlah, kenapa hospital yang berdekatan ni selalu telefon saya doktor dari sana. Dia telefon, kata, "Cik, okey hari ni?" Dia tanya saya macam tu lah, perempuan cakap dengan saya. Saya masih ingat lagi doktor tu nama Junainah. Doktor Junainah lah, dia kenalkan diri dia nama Junainah. Dia kata, dia daripada hospital ni ingin pantau lah saya berada di hospital yang saya tinggal di ward ni. Dia cuba nasihat saya lah, suruh sabar. Dia kata sepanjang Covid ni biasalah kita tahan pesakit tak dibenarkan balik. Dia kata kena sabar duduk sini, kena buat rawatan sehingga sembuh. Masa tu saya ingat lagi pesanan dia. Okey. Jadi setiap pukul 1 setiap malam lah, saya fikir kenapa dia setiap malam dia akan telefon pukul 1. Mungkin dia shift malam kot, saya fikir macam tu lah. Okey. Siang hari biasalah nurse doktor yang dekat saya ni selalu datang lah. Okey, malam pun dia ada beri cek saya punya kesihatan, darah tinggi, semua sekali. Yang paling saya tak terfikir adalah waktu malam pukul 12.30 malam ada seorang perempuan ni masuk. Perempuan ni adalah cleaner di situ. Jadi dia ni tak pakai PPE. Maknanya tak pakailah PPE. Semua orang tahu kan PPE tu apa. Dia tak pakai, dia pakai pakaian biasanya. Pakaian biasa je. Dia masuk, dia ambil sampah, dia akan tanya saya, "Okey hari ni cik?" Dia akan tanya saya macam tu. Saya kata okey je, tak ada masalah pun. Dia kata, tapi saya cakap macam kat dia lah. Dia kata saya ni tak sabar nak balik. Oh tak sabarlah. Setiap malam pukul 12 dia akan masuk, dia ambil sampah, buat keluar. Setiap malam macam tu. Okey. Ini cerita pada awal lah. Cerita ni macam panggilan telefon, ada cleaner ambil sampah, kutip sampah. Jadi
malam yang terakhir ni, 2 malam terakhir saya ni rasa diganggu dengan gegaran katil lah. Saya rasa satu ni dalam pukul 11 malam katil yang saya duduk ni bergegar. Saya rasa kenapa lah? Saya fikir macam tu. Jadi saya taklah nak fikir yang bukan-bukan yang berkaitan dengan seram. Dalam bilik ni hanya saya seorang je. Okay. Lepas tu sehinggalah satu hari tu saya boleh keluar daripada, saya sihat lah, maknanya saya boleh keluar daripada ward ni dan terus balik ke rumah. Bila saya sampai rumah, saya pun terfikirlah kenapa setiap malam pukul 1 ada perempuan iaitu doktor ni telefon saya. Saya pun tertanya dan saya pun call lah semula nombor yang pernah call saya tu. Saya call balik, ada seorang lelaki yang menjawab. Saya tanya, Encik boleh bercakap dengan Dr. Junainah? Dr. Junainah? Tak adalah, saya bukan doktor. Saya bukan pegawai kesihatan kat sini. Saya tanya, siapa Encik? Saya orang biasa je, dia kata. Saya bekerja sebagai mekanik. Saya cakap kat dia, nombor ni selalu malam pukul 1 selalu call saya masa saya berada di ward lah. Tak adalah, dia kata. Saya dah lama pakai nombor ni. Tak ada pula, dia kata. Saya pun tak puas hati. Saya pun rujuklah hospital yang berdekatan lah, yang pernah kenalkan dia daripada hospital mana tu. Saya call bahagian lah, tanya bahagian rekod lah, bahagian dashcard, ada tak doktor yang bernama Junainah, bahagian ni lah, bahagian kesihatan doktor ni. Saya tanya dia kata tak pernah wujud pun nama doktor yang pernah bekerja di sini. Tetapi dalam 10 tahun lepas memang ada seorang doktor yang berasal dari Negeri Sembilan pernah bekerja sini, tapi sampai sekarang ni doktor tu hilang, tak tahu ke mana. Pernahlah terjadinya hilang, tak tahu sama ada dia ni balik ke kampung dah berhenti kerja ataupun dia ni masih berada di hospital tu lah, tapi bukan sebagai pekerja di hospital tu lagi. Okey, itu kisah doktor yang call saya. Yang kedua berkaitan dengan klinik yang malam tu pukul 12 yang selalu ambil sampah lah dalam bilik saya tu. Saya tanya bahagian pengurusan hospital yang saya tinggal tu, ada ke, pernah ke orang yang tak pakai PPE masuk dalam ward COVID? Dia tak dibenarkan sama sekali orang tak pakai PPE. Mana ada doktor pun, nurse pun yang nak buat rawatan cik pun pakai PPE. Macam tu. Jadi saya pun terkejutlah, siapa agaknya malam tu yang bercakap saya selama 17 hari malam tak malam ambil sampah. Satu lagi, siapalah perempuan yang pukul 1 tu yang menelefon saya setiap malam. Hinggalah saya sampai hari ni masih tertanya-tanya siapa perempuan tu. Adakah perempuan yang sama yang ambil sampah atau perempuan yang berlainan? Jadi kisah ni saya akan diingatkan sampai bila-bila lah dalam ingatan saya. Pengalaman saya kena COVID dan ditempatkan hospital selama 17 hari, stage 4, tapi Alhamdulillah Allah telah panjangkan umur saya sehinggalah kita berjumpa malam ni dalam video ni. Jadi sebagai peringatan lah, kalau kawan-kawan yang masuk hospital ke, duduk dalam bilik persediaan ke, banyaklah baca ayat-ayat Quran untuk jauhkan diri daripada benda-benda yang mengacau macam ni. Okey, kita akan jumpa lagi ke next video berkaitan dengan saya seorang pemandu Grab sebelum saya bekerja di Pekan Pahang. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.